Assalamualaikum dan selamat petang semua. Dalam video kali ini, saya nak kita ulang kaji topik Extreme Value Theorem. Okay, remember kat sekolah dulu, korang ada belajar pasal benda yang maksimum minimum ni. Okay, saya rasa contoh paling simple adalah yang pasal contohnya someone beli pagar sepanjang sekian-sekian meter. Lepas tu dia nak pagar rumah dia, panjang darab lebar macam mana yang bagi maximum area contohnya. Okay, kat sekolah belajar benda ni. Cuma dekat sini anda akan belajar juga benda ni termasuk beberapa kaedah baru. Jadi satu ialah kaedah baru iaitu second derivative test. Di peringkat awal ni untuk topik ni saya nak kita recap balik apa itu second derivative test. Okay, jom tengok sekejap. So untuk second derivative test, first kita akan cari dia punya derivative, first derivative ataupun first differentiate dia, f prime. Kemudian kita akan jadikan f prime ni macam ni, f prime x ke tak kisahlah function apa sama dengan kosong. Okey, lepas tu bila kita buat macam tu kita dapatlah dia punya critical value. Okey. Lepas tu kita differentiate kali kedua. Okey, kemudian lepas kita differentiate kali kedua tu kita ganti masuk nilai critical ni ke dalam ni. Okey, dan kita tengok behavior dia macam mana. Okey. Selepas kita ganti masuk, sekiranya dia memberikan nilai yang positif, iaitu more than 0, maka dia adalah minimum. Okay, maknanya nilai C itu memberikan nilai minimum lah. Okay, kemudian kalau kita dapat less than 0, kita dapat maximum. Manakala kalau kita dapat ngam-ngam 0 equal to 0, kita panggil test ni inconclusive. Maknanya dia tak dapat bagi kesimpulan apa-apa. Dalam arti kata lain, second derivative test ni tak sesuai untuk dia. Kita kena guna first derivative test. Bergantung kepada example lepas ni, saya mungkin akan tunjukkan kedua-dua kaedah iaitu first dan juga second derivative test untuk awak nampak beza dia macam mana.